Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari keempat kita di Medan. So sekarang ni Cik berada di Hotel Medan Arya Duta. Arya Duta ni boleh consider hotel tengah bandar lah, yang berdekatan dengan jalan, orang kata jalan viral tu, jalan hipster tu. Cik lupa nama jalan tu, nanti Cik share kat bawah So plan je Cik ambil hotel ni sebab Cik nak bila malam tu kita nak pergi jalan tu, nak kopi-kopi. So pagi ni Cik macam hidup sesama sikit lah. Sebab Cik ada benda ni. Kalau datang Indonesia, kau kena beli benda ni tau, fresh care ni. Tapi fresh care ni dia lagi up to date lah, kata lagi latest. Dia ada dual function. Nampak yang bawah ni untuk hidung, yang bawah atas ni untuk sapu. Cik tunjuk demo tengok ni. Cik guna ni untuk hidung lah. Oh, segar. Hidung sumbat lagi. Sorry lah kalau suara tu macam suara macam serau-serau tu kan. Jadi hidung macam vape pula Cik tengok bentuk dia. Dia tu sapu atas dia. Sapu kena buka lah sekejap. Cik buat okay. Dia buka ni. Boleh sapu kat sini, leher semua. Dia macam ni, sama. Dia macam roller tu. Okay lah, beli. Cik beli kat Indomaret ni. Cik tak ingat berapa ringgit, berapa rupiah. Tapi macam Cik nak beli lagi lah. Dia banyak flavor tau, banyak perisa dia. Okay, jom Cik tour sekarang. Bilik Arya Duta macam ni lah. Cik tunggu dia. Anak aku tengah tidur lagi. Dah tengah tidur. Cik ambil dia. Ya. So Hamdah tengah tidur. So bilik dia bersepah sikit Sorry lah ya. Cik nak tunjukkan view kat luar. View apa dia punya dinding ni. Dia punya luar. Itu tak. Bawah ni macam rumah teres tau. Besar-besar rumah ni. Macam rumah banglo teres. Inilah Pekan Medan. Okey, nanti Cik nak pergi sarapan pagi. Sekejap lagi Cik share menu sarapan pagi di Arya Duta. Oh, nanti masa sarapan ni Cik cerita juga kita dinner kat mana semalam. Okay, stay tuned. Okay, Cik dengan Cik Ra semua dah siap. Amda pun dah siap lah tu. So kita orang nak pergi sarapan pagi. Ya Ras? Terus belum mandi lagi. Kita pergi sarapan dulu ya. Boleh? Terus good lah. Jom. Jom. Kat awak dah. Okay, jom. Boleh. Tolak. Tarik. Semua dah pula. Aduh. Apa? Tetap oat semua ada? Tak tahu lah. Saya tak tahu dah. Oh, ni dia mesti ada. Oh, dia ada kan? Nanti makan terus. Buat saya buat tak? Bawa. Tapi buat semua ni dia. Kat dah? Tak habis. Kat dah. Bilik Arya Duta ni okey. Cuma dia apa, high end jugalah. Cuma dia hotel lama lah. Hotel lama maknanya dia punya apa tu kata, decoration dia punya interior design tu orang kata agak tak modern lah. Tapi dia quite nice lah kan. Luxury. Tapi dia kadang kita nak yang simple je. Orang kata nak minimalis kan. Tak barang senang. Ini Cik nak ambil air botol kat sebelah sana. Nak ambil apa kata, tuala kat bawah. Tu. Dia macam ni sikit lah. Okay. Tapi cantik. Boleh lah. Okay. So kita nak tengok breakfast dia pula hari ni. Macam mana Okey, dia macam senang. Explore senang. Tingkat dia dekat. Tu kan senang.
tingkat dia macam dia sky lobby. So 9. Oh, sekali lebih. Okey. Turun tu dah. Satu lagi lobby dia lah. Lobby dia bukan dekat level G tau. Lobby dia dekat level 9. Jadi kalau turun daripada kereta kenderaan tu, korang kena nak lift terus naik atas baru jumpa lobby. Terus? Okey ke? Terus. Oh, dah sampai dah? Dah sampai dah? Jom. Semua dah masuk lah tu kot. Ada. Tim kita semua dah turun dah. Yes, Linda. Sebab tu. Kat sana tu ada kolam dia. Kolam mandi. Tapi tengoklah Cik bawa dah baju mandi Amna, tengok sempat ke tak? Hai Pak, selamat pagi. Kamar berapa ni ya? Ya, izin Bapak, saya bantu. 10.51 Bapak. 10.51 Pak. Okey Pak, terima kasih ya. Ibu, ya. Okey. Turun. Boleh lah. Boleh turun. Turun. Tak ada dekat solar tepi tu. Jom. Jom sini. Tak turun sini. Up. Linda datang, jom. Bangun. Jom. Turun, mamam. Faham dulu inilah restoran sarapan pagi di Arya Duta. Jom kita cari sarapan kita apa yang ada. Hai Cik Bebe. Hai Cik Bebe. Cik Bebe, makan apa? Salad. Oh. Salad dan roti dan cheese dan Okey, Cik Bebe. So, alah Cik dah kat sini dah apa? Ni dessert table. Dessert table. Ui, Cik dah apa nak bread pudding ah? Bread pudding dia. Mana? Si bebek yang nak tunggu cepat. Donat. Amna nanti bagi dia datang ambil. Ni boleh ambil terus ke? Boleh lah. Oh, dia sekali eh? Amna ada pizza dia lah. Oh, ini dia punya dessert table dia. Minta Amna je. Oh, bread mata semua kat sini. Bagi kat dia, Dik. Cik ambil apa? Amna punya je. Cerita sikit ada apa? Ada bun. Ni ada banquet bun, ada assorted soft roll, betul ada biasalah. Roti-roti ni paling rare. Cuba donat dia. Tapi Amna tu Donat. Ada pastry corner. Oh, ini ada pastry corner dia panggil. Sedap ah. tu. tahu tanya orang. Okey, betul ada waffle, condiment untuk baby budak-budak makan. Abang nak bread pudding ni? Cili nak bread pudding? Ya, ambil pudding satu. Ada sos dia. Oh ni. Oh, dia tak ada sos eh? Dia jadi tak ada sos eh? Sejuk yang ni. Ni lupis, kek lupis. Macam kita lah. Oh, kek lopez, kuih lopez. Nampak ni ada sos dia. Apa dia punya ni? Sejuk yang. Boleh ambil satu lah. Dah. Dah. Ni apa? Ini kuih Oh, kuih tak apalah. macam tradisional. Okey. Jom. Cik dapat kuih lopez dah dapat bread pudding, cik makan tu dululah. Okay, seperti biasa kita nak minta telur kan. Telur goreng. So egg corner dia ada egg corner, kita boleh pilih lah, choose nak omelette, nak boiled egg, fried egg, scrambled egg, poached egg. Poached egg tu apa? Poached tu yang macam nak order try. Oh, okey. Kita tengok ni live. Abang ni buat kat sini. Belum serang. Cili nak makan ni lah. Cili Saya nak nak poached egg. omelette dengan boiled egg. Cili apa? Poached egg. Poached egg. Okey. Okey. Cik dah ambil apa tu? Sekejap, apa sorry. Timing rekod pun. Nak ambil untuk Amna. Pakai dekat tudung tu. Geram je aku. Sekejap ni. Apa? Ni pedas ke tak? Tak. Nak bagi Amna. Tak ambil apa nama dia? Spaghetti Robert sauce. Ada banyak ya menu-menu untuk kat sini ni. Ada sosis, baby potato honey,
Ini buka. Baby... Ini apa? Baby potato? Yang kecil kan? Ya. Oh, baby potato. Hari. Okey dah, jom. Sedap. Pedas. Dekat dia. Oh, nak hantar untuk anak aku? Yelah. Okey, okey. Masih. Abang. Tapi mi tu potongkan sikit. Banyak ni. Buka cik lah. Cerita sikit, ada apa? Okey, ni ada tumis brokoli dengan mushroom. Okay. Ni sebab makan dengan nasi. Ayam goreng. Oh, sedap. Goreng ketumbar. Tutup balik. Sedap, sedap. Ni Yang ikan ni? goreng mayo. Oh. Hah? Ikan goreng mayo. Oh, ikan goreng campur mayo ni. Filet, ikan filet lah. Ni. Bihun. Ikan goreng. Bihun dia sama memang macam ni bihun dia. Simran lah. Macam nak ambil sayur brokoli lah. Nah. Umi nak ambil tu lah, brokoli lah. Ha? Brokoli. Tak boleh cukup tangan, letak dulu. Okey, okey kan? Okey. Malam tidur okey tak? Malam tidur okey. Dia nak duduk kursi dia tak benar? Ni kau? Suka benar? Ni kau? Maya pergi kau apa ni? Apa cakap? Dah habis makan dah. Belum habis. Ni sekejap. Saya pergi belajar. Okey. Okey, cik makan dah. Sekejap cik nak pasang mic ni. Susah lah. Sini. Okey lah. Okey. So teman Cilik makan sarapan pagi kat sini. Sebenarnya semalam kita orang sampai kat sini hotel ni dalam pukul 6 lebih lah, pukul 5 lebih gitulah. Jadi dah nak malam dah. Jadi lepas tu kita decide tak keluar lah, tak keluar makan malam. Kita decide makan kat sini ataupun makan kat hotel ataupun tengoklah macam mana kan nak order Gojek ke ataupun order GrabFood. Tapi yalah bila Cilik dah check in, Cilik tanyalah dekat hotel tu, dia kata ada makan malam. So makan malam tu konsep buffet tau. Tapi buffet ni yang kita kena order. Tapi quite nice lah. So dalam video seterusnya ni Cilik ada share lah gambar-gambar kan apa yang kita makan semalam. Dan paling best kita buat satu surprise birthday kat Muhammad Aziz. Sebenarnya birthday dia bulan September tapi lambat lagi. Tapi alhamdulillah lah semua dapat makan malam dan seronok lah dan celebrate birthday kan. So semalam tu makan lebih kurang dalam 200,000 lah. Boleh makan. Nak order apa order. Ada pasta, ada orang kata apa, ada steak, betul, ada teppanyaki, ada buah-buahan macam-macam lah. Okay. So kalau korang dah malam-malam sampai ke hotel Arya Ruta ni bolehlah makan dia punya buffet package. Cik dah. Cik dah punya poshake dah sampai dah. Ni poshake dah. Cik tunjuk lah. Ya. So Cilik order telur hard boil lah. Hard boil terus separuh masak. Tu Cik apa ni Cik dah? Lontong Medan. Lontong Medan. Ambil sikit je, tak boleh banyak. Try kita rasa sikit. Hari pertama esok ada lagi. Lah. Okey, yang ni Cilik panggil dia push egg. Makan. Apa maksud push egg ah? Telur apa? Dia macam telur tu dia masak dalam air panas. Oh. Dia letak air telur tu dalam air panas. Ah. Tapi kulit dia tak ada, dah buang. Oh, kulit dah buang. Ya. Macam separuh masak jugalah, lebih kurang. Terus separuh masak Cik try. So makan apa? Makan macam tu je saja. Makan macam tu je lah. Sama je. Itu ada dia punya tukai ke? Ya. Tahu guys, tengok ni guys. Telur ni je macam rebus. Macam telur rebus, macam telur goreng ke? Orang makan dengan roti. Ya ke? Tak lah, Cilik prefer makan telur separuh masak lagi. Bukan, selalu macam ni orang orang letak roti selain tu letak telur kat atas sekali tu. Ending dia tu. Tapi tu macam tak cair pun. Tak. Mungkin dah pecah. Tak lah, kita try lah makan. Tapi abang nak rasa tu nanti. Makan lah. Cuba cik rasa. Review dulu. Apa laksa Medan?
lontong. Lontong Kita Medan. lodeh lontong. Tapi ni version Medan punya lah. Oh, macam mana bentuk dia? Oh. Okey, sedap. Tak sama. Daripada kita punya lodeh tu. Oh, macam lodeh kat lah. Lain sikit lah. Ni lontong ni nasi impit ni. Tapi bukan famous kan? Famous kan? Lontong Medan ni wajib makan lah. Okey. So, Cili nak sambung cari makanan lagi. Amna. Apa tu? Comanya. Makan apa tu? Donut. Do you want donut? Amna, do you like donuts? Tengok tak Amna makan. Oh Allah. Boleh buat iklan. Oh. Sedap sangat maksudnya donut tu. Oh, sedap sangat tu. Makan donut. Oh, sedap sangat tu Arya Duta punya donut. Lembut Kenapa wifi? Tadi kuih tu sedap. Lembut kot donut ni. Ya. So, tim lain semua okey ya? Semua dah balik dah? Semua dah okey dah. Anda suka ke? Balik-balik lagi diorang. Dia sejam lebih lah kat sini. Mana? Siap makan apa lagi? Nak makan tu lah kuih hitam bawah croissant. Nak ambil kan? Hitam dia Ya, ambil. Lepas tu nak buah. Betik. Nak betik. Oh, betik? Temikai. Okey. Ambil anak temikai sikit. Okey, ya. Okey, ada kuih lupis. Ini dia punya bakery dia, bakery station. Bakery station. Ini paling rare tadi. Cik dah ambilkan untuk Amna tadi. Donuts. Pastry corner. Bukan bakery station, pastry corner. Okay, so butter ni Cik suka gila. Cik tambah. Okay. Beginilah ya kalau ada budak kecil kan. Selalu kalau Cik travel ataupun mana Cik akan bawa benda ni. Sebab benda ni senang. So ni ada 5, ada kat 2 kali lah. 1, 2, maknanya 2 susu lah. Ini 3, 1, 2, 3. So 3 susu. So kerjanya Cik akan top up lah. Top up Amna. Amna makan apa tu? 1, 2, 3. So satu portion ni Cik letak 3 lah. Senang. Masa dalam kereta nanti Amna nak susu. Jalan sikit Amna nak susu lagi. Dia ada lagi. Okay. So kita dah ada 5 susu. 5 kali boleh buat. Jadi yang besar ni tak payah bawa lah. Boleh simpan. Lepas tu botol susu 3. Senang. Tak payah basuh-basuh mana-mana. Nak berhenti basuh, pakai je 3 kali. At least 3 kali boleh pakai, boleh refill. Ya Ros pergi mandi. Mana Ros? Malu. Okeylah, Ros nak siap. Bye. Okey, balik buka baju. Baju cantik mana? Puteng bang. Hari keempat Medan. Oh, cantik kolam dia Tengok kolam dia. Jom turun bawah lah. Tunggu supir. Kolam ni besok Cik bawa Amna mandi. Apa ni? Ada Wali nak ambil video. 1, 2, bye-bye. Okay. Kita meneruskan lagi trip Medan Danau Toba kita ni di Bandar Medan kali ni. So Bandar Medan ni Cik dah sampai tahun 2010 dulu. Woi, happy-nya. Oh, 2010 tu Cik dah pernah sampai. Jadi tahun ni nampak macam lain dah. 2025 sudah lain dah. Bandar Medan. Kita menuju ke Istana Maimun. Lepas tu kita shopping oleh-oleh, shopping baju-baju. Ibu-ibu mau shopping, mau melontar. Di Medan. Okay, nanti sampai Istana Maimun je share lagi ya. Teruskan. Sampai di Istana Maimun, nak masuk dah? Tak ingat dah kan? Tengok dah. Istana Maimun. Orang kan pergi tau. Oh, makin meriah lah.
Dulu terus nampak warna kuning tu. Ada padang kawasan depan ni. Dia tak ada ni. Dulu padang depan ni. Sekarang ni dah buat macam taman permainan dah. Okey. Okey, kita dah berhadapan dengan Istana Maimun. Sorry, bisa. Please. Kita tengah nak ambil gambar sekejap. Ada buku je ni. Aku ada. Istana Maimun. Nanti kita naik ke atas, apa ada dalam dia. Cik pun tak ingat lah. Dulu Cik datang 2010. Tapi pada Cik ingat, dulu kawasan ni adalah padang, kosong, hijau saja. Tapi mungkin dia dah nak tarik orang datang kan. Dia buat lah macam ada event, nampak ada macam karnival. Istana Maimun. Boleh bapa. Oi, ras. Amna di Istana Maimun dengan atuk. Istana Maimun. Jom, kita naik atas. Oh, cantik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masjid kita di Surabaya ini kita tak bisa masuk ke istana karena sampai saat ini anak cucu daripada Sultan masih tinggal di dalam istana ini. Oh, masih ada lagi. Lalu sampai sekarang istana ini masih milik pribadi yang tinggal di sini. Jadi kurang ada sekitar 20 kepala keluarga. 20 keluarga. Macam di kiri, di kanan, di bawah. Jadi itu sampai sekarang di sini sudah masih ada. Sultannya lahir tahun 1966. Kalau panjang umur berarti 59. Jadi Bapak Ibu, ini singgasana ini sampai saat ini masih dipakai acara adat setahun 2 kali. Nama adatnya apa? Menjunjung Duli, Idul Fitri sama Idul Adha. Bu, iya, dulu singgasana. Pak, kita belakang mari Pak. Mari Bu. Datuk Tengku Mizan, Terengganu. Oh, udah kata Iya. Ini Songket Terengganu, ini Sultan Terengganu. Sultan Sulaiman. Atuk dari Tengku Mizan, Terengganu. Kalau yang dia makamnya di mana nih Pak ni? di Malaysia lah Bu, Pak. Oh, keluar di Makkah. Sahabat Sultan. Ini lagi ada Pak. Mari Bu jangan dulu. Rame-rame, mari Bu. Mari Bu. Bu, paham siapa nih? Johor. Betul. Itu Sultan Johor. Siapa namanya? Sultan Se-Ibrahim. Ibrahim. Se-Ibrahim. Itu asal daripada Bugis ya. Bugis. Orang Bugis garang-garang. Ya, betul. Garang-garang. Ya kan? Orang Bugis garang-garang. Merah betul. Johor mungkin. Ini sahabat Sultan ya, Johor, Terengganu, Selangor, Perak ya. Sultan Maimun sebenarnya lelaki. Gini Bu, Maimun istananya. Istananya Maimun. Maimunah istrinya. Makmun sultannya. Makmun sultannya. Jadi nama panjangnya Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsah. Bapak ini Pak. Ya. Sedikit Pak. Mari Pak. Pak. Bapak kanan, Ibu kiri. Bapak kanan mana Ibu ya? Ibunya mana ibunya? Mana Ibu? Ya panggil ibunya. Ibunya. Iya, pasang dulu ya. Gambar ke? Pak, ini Pak. Ini mainnya. Dah. Amna, ada bird kah? Ya? Expander. Oh, okey. Amna. Apa expander? Sekejap lah. Okey, tempat wajib kita datang bila datang ke Medan adalah ke Bolu Meranti.
Ya, jalannya sibuk sikit. Ya, kita cross di sini. Okey, jom. Bolu Meranti. Depan Bolu Meranti ni ada satu lagi. Lapis durian. Ni lapis durian ni pun boleh shopping juga. Lapis durian Medan. So kita tengoklah apa ada kat dalam ni. Dalam Bolu Meranti. Oh, cantik ya. Sorry. Wah. Cantik. Korang kalau datang sini kena cakap kat Pak Supir tau. Cakap nak pergi sini. Kadang-kadang Pak Supir dia tak bawa lah. Itu yang Cik baca dalam YouTube lah, dalam blog apa, Facebook tu kan. Tapi Pak Supir Cik Lek, Pak Gunawan memang dia ikut saja. Ibu Cik Lek. Ibu ambil dulu. So kita tengok lah. Inilah bolu dia. Tengok ada apa. Bolu Meranti. Bau je. Bau dia. Kuat bau dia. Sedap bau dia. Kedai kek. Kedai kek. Malah sedap. Anak kita ni bila kita dah sampai destinasi sebenar. Biasanya terus nampak. Dah tidur. Itulah ceritanya. Maknya nak ajak pergi tengok dulu. Kek. Bika Ambon. Satu lagi orang kata yang famous kat Medan ni Bika Ambon. Memang wajib belilah. Kata oleh-oleh kan daripada Medan. Mana? Oh. Ini. Tu menu-menu tu kalau nampak ada lapis keju, bolu sangkis. Mantul. Belilah 2-3 jenis. Wow, ramai Okey. Bika Ambon. Bika Ambon pula Bolu Meranti. Dengan pastry dia. Nampak dah. Ini baru 35,000. Ini makan siap lah. Bagaimana? Rosong. Macam kat hotel tadi je. Jadi kita makan. Nampak dah. Boleh. Jom Cik ambil gambar situ. Pergi ambil tidur. Macam ni. Bergaya-bergaya je lah. Kenangan. Di Bolu Meranti. Okey. Bye. Merantinya. Sekejap tengok bawah. Ini bika-bikanya. Nampak tu. Cantik lah. Ni ada harganya. Keju durian. Keju durian. Belum. Ya. Ayolah kau makan mana. Bosnya kecil. Wah, comel saja ya. Kuenya comel. Okey. Macam yang jual juga macam yang. Okey. Kita kena beli Bika Ambon. Ini oleh-oleh Ambon. Bika Ambon wajib beli untuk oleh-oleh daripada Medan. Memang famous. Ada macam-macam. Ada macam-macam, ada Bika original, pandan keju, coklat. Cik dah belilah. Datang sini ya, Zulaika. Bika Ambon Zulaika. InsyaAllah produk Muslim. Sebab banyak Bika Ambon ni bukan non-Muslim jual. Jadi hati-hatilah ya. Okey. Cina dah di kedai rumah makan Pondok Bambu Haji Rosli. So kita nak makan siang dululah, makan lunch dulu. Baru kita teruskan melancong pula kan. Ibu-ibu ni kalau dia melancong tak cukup sekali. So kena bawa 2-3 kali.
Tadi cik dah bawa dah sekali. Tak cukup lagi. So kita makan dulu. Okey, ini kedai dia. Tengok. Selesa bersih dan besar. Nampak? Jom, cik bawa tunjukkan korang apa menu-menu yang ada dekat sini. Nampak? Ikan bakar. Ada ikan bakar tu. Ayam bakar pun ada. So, macam-macam lauk lah. So konsep dia kita kena order lah. Kena order. Lepas tu nanti dia akan bawa pergi ke meja untuk makan. Ni. Okey, cik dah wakilkan Kak Ibu dengan Bik Ijen dengan Bik Maya. Mana? Ni Cik Mus. Tengok tu. Menu-menu yang ada. Tak salah cik tadi lebih kurang 80 ke 100 menu. Cira, berapa menu tadi ada? Satu hari 80 hingga 90 jenis lauk. Nampak? Sampai pukul 9 malam. 9 malam Nampak tu? Dah lah makanan pun banyak. Lepas tu, dengar tu suara lagu dia. Cantik sangat lah. Cik Pa tengok menu apa nak. Cik buat cantik. Selesa lah. Cik tengok ni selesa. Sesuai buat keluarga. Apa ni? Kopi Rusli. Dia bukan. Kopi Rusli. Nampak? Dia ada kedai kopi juga. Kedai kopi pun ada. Kedai soto ada. Okey. Kita makan siang dulu. Bagi dia orang pilih. Nanti tengok menu apa yang dia orang ambil. Nak apa kita tengok? Order je bibik. Takut aku tengok. Dia kira macam mana? Dia kira satu bekas ke? Dia ambil satu seko-seko boleh kan? Ke macam mana? Cik dia pun tak tahu. Kena tanya lah. Ambilkan dia. Itu undung. Kena tanya. Ayam tu? Ayam goreng pun sedap. Ayam goreng tak menerima cash. Ini tak boleh cash lah. Memang cik suka. Bagus. Pakai kad. Order je apa nak. Kalau ikut trip Cik Lek trip Cik Lek, order je. Tu Bik panggil ni. Kalau siapa ikut trip Cik Lek Cation, Cik Lek akan bagi diorang order apa saja diorang nak order, nanti bayar sekali. Air nak minum Tak ada hal. 2 gelas boleh 3 gelas. Nak 2 gelas, 3 gelas. Macam-macam jenis pun boleh order. Makan sampai kenyang, itulah keistimewaan trip Cik Lek. Kita tak limitkan nak makan apa. Tengok tu, rambang mata semua. Ayam. So, sebelum ni Cik Lek dah bawa diorang dah pergi Jakarta dengan Bandung. So, konsep yang Cik Lek buat tu maknanya order, makan, minum semua order sendiri. Apa yang rasa macam nak makan tu, order je. Lepas tu Cik Lek bayar. InsyaAllah. Takkan lebih daripada bajet apa yang Cik Lek dah tentukan lah. Air dah order ke? Air dah order ke tadi? Apa nak air es jeruk lah? Es jeruk nak? Cik nak air apa? Es jeruk. Tak order Es lagi. jeruk lah. Es jeruk lah. Tambahlah kat goreng tu kat budak tu. Sudah order tadi? Sekejap. Tadi sudah order air situ? Yang ramai sana? Ada yang datang. Sudah datang? Sudah datang Nak tambah lagi? Tak tahu. Siapa yang order tadi? Belah. Cik nak try ais jeruk dia. Ais jeruk tu macam air limau nipis lah. Tapi sedap. Okey. Cik dah habis makan dekat Pondok Bambu Haji Rosli. So kita nak bayar. So cuba teka berapa kena. Sekejap Memang bayar. Sudah Pak? Meja ujung sana tadi. 3 sama 4 apa? Yang berapa tadi? Ada nombor dengan meja ya. Berapa Pak? Cek dulu. Ini semua tadi Semua sudah kira Ya. Semua sudah kira Cek dulu Pak. Okey. So 1.65 juta, 6 juta lah lebih kurang. Sekejap Okey. Sorry. Ya. Alhamdulillah. Bapaknya bagi diskaun. Boleh datang ya kalau mau makan makanan sedap-sedap. Makanan halal Sunda. Apa lagi Pak? Apa lagi? Boleh promote? Makanan kampung di sini. Makanan semua kampung. ada. Nusantara. Nusantara Sunda, Melayu semua ada kan? Ada Pak. Ada. Ini bagi password Okey. Okey Pak, terima kasih Pak. Dapat diskaun Pak. Okey. Alhamdulillah. Boleh datang lagi. Dah. Bapaknya bagi diskaun lagi.
Kena promote datang sini. Tadi dah bungkus lah. Yang lebih tu bagi ni lah. Yang tak makan bagi Nasi sekali tadi. nasi. Okey, Pak. Ya. Okey. 1.4 juta. Alhamdulillah. Okey, ambil gambar. Kita nak ambil gambar kenangan. Oh. Nampak weh? Pondok Bambu Haji Rusli. Bambu. Bukan bambu. Bambu tu buluh. Tapi mungkin buluh lah kan? Pondok bambu lah. Mana semua? Ayah alamat. Okay. Kat mana? Haji Rusli. Pondok Bambu Haji Rusli. Okey. Besarnya Masjid Agung. Tak ada api sepi. Dalam ah. Dalam 15 orang. Ya. Ada 15. Iga bakar Pak Salim. Makan sedap. Rasa dia ni. Oh yo. Wow. Oh. Kambing. Kambing. Daging ke? Daging. Daging.